Assalamualaikum guys. Okay guys, saya nak bawa korang tengok kereta ni. Ni kereta baru nak siap tahun 2013, Mercedes-Benz E250 menggunakan enjin 2.0 turbocharged. Kereta ni adalah model AMG. Kalau korang tengok dalam dia memang sangat-sangat smart guys. Kalau kau tengok daripada grill depan dia pun sangat-sangat garang guys. Yang ini siapa nak beli secara tunai sangat-sangat berbaloi. Harga kereta 49,800 sebelum on the road guys. So design belakang pun kau boleh tengok sangat-sangat sporty. Walaupun dia kosong, tapi ni adalah model AMG. Dia memang nampak sangat-sangat garang. Siapa yang beli ni memang sangat-sangat berbaloi. Okay, tengok daripada design dalam dia pula. Dia datang dengan electric seat controller. Kiri dengan kanan passenger pun sama juga. Dia datang dengan seat controller juga elektrik. Seat pula dia bagi fabric bahagian tengah, leather bahagian tepi. Okey, dia panggil semi leather lah. Okey. Dia punya model ni dia datang sekali dengan pedal shift kiri dan kanan. Untuk bahagian dashboard dengan interior dalam boleh tengok sangat-sangat smart. Okey, dia datang sekali dengan design kayu dekat sini. Ada cup holder, ada juga tempat cuci rokok, ada juga tempat letak shilling semua. Okey, radio semua dia bagi standard saja. Okey, untuk mileage pula 156,000 sahaja guys. Okey, so untuk kereta yang dah lebih 10 tahun bagi saya tak terlampau tinggi. Standard kereta yang pakai enjin besar memang akan mileage macam tu. Okey. Okey, untuk second row dia pun besar juga, luas, selesa. Lepas tu dia datang sekali dengan aircon blower juga kat bahagian belakang ni. Okey. Lepas tu dia ada armrest sekali dengan dia ada mana ni? Dia ada compartment untuk letak barang lagi kat sini. Okey. So memang besar, selesa, luas. Okey, untuk boot space dia sangat-sangat besar guys. Dia ada lebih kurang saya rasa 510 liter juga boleh letak barang. Dengan tayar spare ada dekat bahagian belakang. Okey, untuk bateri dia guna bateri kecil je. Kereta BM, kereta Merc biasanya bateri dia tak ada dekat enjin depan tau. Dia letak kat bahagian belakang ni. Okey. So kalau tengok tak ada kesan accident langsung, semua masih original daripada kilang lagi guys. Okey, untuk bahagian enjin dia menggunakan enjin 2.0 turbocharged. Okey, so turbo dia ada kat bahagian tepi ni. Besar lah. So yang ini memang super. Kalau bawa memang top punya. Kalau atas highway tu 200 tak goyang langsung. Okey. Wheelhouse dia boleh tengok dalam keadaan yang sangat-sangat cantik. Kiri dan kanan dia tak ada langsung kesan accident major langsung. Okey. Kita orang dah check, tak ada kesan leaking langsung. Siapa yang berminat contact dengan saya cepat. Dengan lupa sport rim pula. Sport rim size 18 inci AMG. Okey. Original sport rim daripada kilang. So yang mana rasa nak dapat detail lebih berkenaan dengan kereta ni, boleh isi borang biru dekat bawah atau boleh pergi ke profile, klik link dekat bio. Okey, so nak mencari kereta terpakai, cari saya Syahrin Sulaiman di MAF Auto Chalet guys.